Pernahkah kita terfikir, apa yang berlaku bila satu kesilapan, satu dosa, menghantui bukan sahaja hidup kita, tapi juga generasi seterusnya? Kesannya meluas, meruntuhkan segalanya, bagaikan racun dalam keluarga. Ini adalah kisah yang pahit, namun penuh pengajaran. Dalam 2 Samuel pasal 13, kita melihat drama keluarga Raja Daud yang memilukan. Kesalahan fatal Amnon terhadap adiknya, Tamar, tercatat jelas. Alkitab berfirman, Amnon telah mempermalukan adiknya, Tamar. Ayat 14, tindakan ini mencari maruah dan merobek hati keluarga, mencetuskan dendam dan perpecahan mendalam. Kisah ini mengingatkan kita, dosa ada harga mahal, sering melibatkan yang tak bersalah. Namun, ada harapan, Tuhan kita Maha Pengampun dan penuh kasih. Jika kita sedar dan berani bertaubat, mengaku dosa di hadapannya, Dia sentiasa sedia memulihkan. Carilah penyembuhan dan kedamaian yang hanya datang darinya.